Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Kalungan apresiasi buat penerajuk acara yang dihormati, barisan juri berintegriti penuh, berkarisma tinggi, guru-guru yang menyemai benih ilmu, rakan-rakan yang menjadi harapan bangsa, seterusnya warga maya yang menjadi tonggak kemajuan negara. Dalam mukaddimah karya Ibn Khaldun, betapa puncak sesebuah tamadun bukan terletak pada megahnya batu bata, namun terletak pada kehalusan adab serta sistem nilai yang diperlu oleh manusianya. Malaysia Madani tidak dibina dengan slogan semata-mata. Ia dibina apabila adab menjadi kebiasaan, hormat menjadi amalan dan ihsan menjadi pegangan. Semua itu boleh bermula dengan satu ucapan ringkas tetapi syarat makna. Assalamualaikum. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan mahu berbicara saya, iaitu sebarkan salam kita kawan. Sidang maya yang saya muliakan, marilah kita menyingkap helaian pertama daripada tema yang menjadi nadi pertemuan kita pada hari ini. Menyebarkan salam, salah satu langkah kecil untuk membina masyarakat madani. Kita sering berbicara tentang perpaduan, hormat dan ihsan, seolah-olah semuanya bermula dengan dasar yang besar. Hakikatnya, sebuah masyarakat yang kukuh tidak dibina dengan slogan yang gah, tetapi oleh amalan kecil yang dilakukan secara istiqamah. Menyebarkan salam ialah salah satu daripada amalan tersebut. Tatkala dunia semakin sarat dengan bunyi notifikasi, janganlah hati kita menjadi sunyi daripada suara kemanusiaan. Kita mungkin mengetahui kehidupan seseorang melalui paparan skrin, tetapi salam mengingatkan kita supaya benar-benar mengenali manusia di hadapan kita. Apabila seorang murid menyapa rakannya yang baharu, dia sedang menghapuskan rasa terasing. Apabila seorang anak memberi salam kepada ibu bapanya, dia sedang menyuburkan kasih sayang. Apabila seorang jiran memulakan salam kepada jirannya, dia sedang membina sebuah komuniti yang saling mempercayai. Inilah wajah sebenar Malaysia Madani. Masyarakat yang tidak sekadar hidup bersama tetapi saling mengangkat martabat antara satu sama lain. Sidang maya yang budiman, andai salam berjaya menyatukan dua hati, bayangkan pula apabila budaya ini mekar di kalangan masyarakat. Di sinilah lahirnya intipati yang kedua. Menyebarkan salam melahirkan budaya yang saling menghormati sebelum saling mengenali. Dunia hari ini terlalu pantas mengajar kita menilai seseorang sebelum mengenalinya. Kita mudah membuat andaian berdasarkan rupa, latar belakang atau pandangan yang berbeza. Namun Islam mengajarkan kita jalan yang jauh lebih indah. Sebelum kita mengenali seseorang, dahulukan penghormatan kepadanya. Itulah ruh sebenar salam. Pencipta adab yang saya muliakan, kadangkala yang memisahkan manusia bukanlah jarak, tetapi rasa kikuk, ego dan prasangka. Salam menjadi pemecah kebekuan itu. Dengan satu ucapan yang ringkas, hati yang asing menjadi dekat, hubungan yang renggang menjadi mesra dan pertemuan yang kaku bertukar menjadi bermakna. Warga Malaysia Madani yang saya hormati, ada insan yang lidahnya petah menganyam bicara, namun hatinya culas menghulur sapaan. Ada yang memiliki ramai kenalan, tetapi sedikit sahabat. Persahabatan tidak tumbuh kerana dipaksa. Ia hadir perlahan-lahan, seperti embun yang memilih singgah pada hujung daun. Tidak riuh, tetapi menyegarkan. Maka apabila tirai pertandingan ini dilabuhkan nanti, biarlah yang pulang bukan sekadar tepukan tetapi tekad. Tekad untuk memulakan salam sebelum memulakan bicara. Tekad untuk menghulurkan hormat sebelum menghulurkan pandangan. Tekad untuk menjadikan adab sebagai wajah pertama diri kita. Kerana saya percaya, masyarakat yang hebat tidak dibina dengan manusia yang sentiasa mahu didengari, tetapi oleh manusia yang sentiasa tahu menghargai. Sebarkan salam kita kawan, kita Malaysia Madani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.